Okey, Assalamualaikum guys. Kita kat mana sekarang? Rumah mengaji. Okey, sekarang ni kita berada di rumah mengaji Kampung Tengah, Kuantan. Yang mana kalau korang dapat lihat tanah ni, dulunya kat sini adalah tapak rumah yang terbakar dululah. Ni 2 biji rumah kat sini. Jadi kita dah clearkan dah dulu. Dah kita letak dah dengan batu bata dan juga sisa bekasan tar jalan dulu kita letak kat sini sebab dia lebih murah. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada penyumbang. Dan sekarang ni hari ni kita dah clear dah belah sana. Kita dah clear dah belah sana, kita dapat kebenaran untuk clear belah sana, dah terus sampai ke taman. Dan alhamdulillah hari ni seronok tak kalau ada kawasan macam ni? Seronok sebab apa, dia orang pun boleh main. Lepas ni mungkin kita boleh buat taman, boleh buat playground sini. Nak tak playground sini? Jadi dah banyak dah aktiviti, dah banyak dah program yang kita buat kat sini. Ada kenduri, ada majlis raya, ada majlis tahlil yang kita buat pasal Kenopi. Dan esok kita ada perkemahan, camp solat dekat sini. So banyak aktiviti yang kita boleh rangka bila ada kawasan yang luas, lapang kat sini bersama dengan orang-orang di komuniti-komuniti sini. So hari ni alhamdulillah hari Jumaat 23 hari bulan Mei 2025 ada penyumbang yang sudi menyumbang untuk kita clearkan bahagian belakang. Ni rumah mengaji kita ni. Nak playground ke? Itu kita clearkan bahagian belakang tu. Nanti kita tengok apa yang boleh kita buat. Bila dah clear barulah banyak gambaran dan idea yang kita boleh buat. Mungkin kita boleh tanam botanical garden ke, kita boleh buat botanical garden ke, ataupun tanam buat kebun herba ke di rumah mengaji. InsyaAllah macam-macam benda yang kita cuba buat. Terima kasih kepada penyumbang yang sudah menyumbang di rumah mengaji kita, dan juga kepada yang ingin menyumbang, bolehlah berbuat demikian di nombor akaun yang tertera di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam pengakap. Bye-bye.